sekilas tengok dia ni macam ingatkan benda biasa-biasa, tapi sebenarnya dia ni adalah sebuah multi tools. Okey, yang ini kita akan cerita panjang sekejap je lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Selamat datang ke review sepintas bersama aku Badik di Core Outdoor and Tactical. Hari ni ada satu produk daripada Nextool yang aku nak tunjukkan. Sebenarnya barang ni dah lama dah dalam market, tetapi entah macam mana kami betul-betul tak perasan sampailah 2 minggu lepas Lokman yang macam, Dik, ni pernah review tak? Aku pun tengok, uish, tak pernah dah. Terus ambil, study, tengok. Okey, sebenarnya barang ni agak menarik lah. Sebab ini adalah sebuah multi tools yang nipis, yang senang kita nak bawa. Apa ada kat dalam dia? Jom kita tengok dekat-dekat sikit. Aku datang dekat korang supaya korang boleh nampak dengan lebih jelas. Aku akan cuba bukakan satu per satu. Yang pertama, apa kita nak korek? Kita ambil apa yang ada dulu. Okey, dia ada pisau. Tapi yang pelik dia ada dua pisau. Dia ada dua pisau. Satu pisau yang fix, satu pisau yang replaceable blade. Aku rasa kalau sekilas orang macam tak faham kenapa lah multi tool ni nak ada sampai 2 pisau. Tapi senang je geng. Pisau yang fix ni dia agak kuat, tapi dia mungkin tidak akan tajam, betul-betul tajam sentiasa. Manakala pisau yang replaceable blade ni dia boleh jadi betul-betul tajam, namun mungkin tak tahan lama. So sebab tu bilah dia ni korang boleh beli je dekat mana-mana dan tukarkan bila mana korang nak. Seterusnya barang yang ada adalah, kita curah korek ni, nail file. Dia ada nail file. Ini adalah tempat gosok-gosok jari kan, tempat gosok-gosok kuku bila-bila kita dah asah tu. Namun di hujung nail file ni dia buat agak nipis supaya boleh jadi flathead screwdriver. Kira big flathead screwdriver. Seterusnya item adalah kita simpan dulu pisau dengan flathead screwdriver ni. Kita keluarkan habis. Ini dia geng, gunting besar tidaklah terlalu besar macam Nextool Flagship Pro, tetapi kalau nak dikomparekan dengan multi tools biasa, dia punya gunting ni kira besar. Seterusnya barang yang ada di sebelah sini adalah dia punya screwdriver. So apa yang unik pasal screwdriver dia ni adalah screwdriver dia ni jenis yang kita boleh tukar-tukar kepala bit. So sekarang aku akan cuba keluarkan kepala bit dia ni. Kita tarik je. Okey, korang nampak dia ada flathead screwdriver dan juga screwdriver Phillips, kepala Phillips. Jadi bila nak tukar tu kita cuma perlu cabut dan masukkan balik. So ini flathead, anda kata aku nak pakai Phillips, aku terbalikkan dan aku masukkan ke dalam soket dia. Siap. Dan seterusnya dia ada satu lagi item di sebelah sini. So ini kau akan dapat satu bottle opener dan juga scraper. Kenapa scraper ni ada aku pun tak pasti tujuan dia, tetapi mungkin siapa yang tahu bolehlah letakkan dekat komen. Apa yang menarik, multi tool ni dia tak besar sangat geng. Jadi contoh, selain daripada kau simpan dalam beg, boleh juga kau simpankan di dalam poket tanpa terasa semak. Yalah, kalau multi tool biasa dia tebal kan, yang ini kira agak fungsional dan kau boleh simpankan dalam poket tanpa rasa semak. Tambahan, dia punya clip adalah jenis deep carry. Kalau korang tahu maksud deep carry ni, bila kita simpan, kau boleh bayangkan kain kau masuk sampai sini, dia akan betul-betul terbenam di dalam poket. So guys, apa pendapat korang pasal produk ni? Boleh sharekan di ruangan komen. Kalau ada pengalaman penggunaan pun lagi cantik geng. Jangan lupa untuk tekan button like. Dan jika sudi, bolehlah sharekan video ni. Alright, ciao.